Korang pernah pergi Bukit Fraser tak? Korang tahu tak Bukit Fraser ni ada menyimpan satu misteri yang tak terungkai lebih 100 tahun. Okay, pada tahun 1890-an ada seorang lelaki Scotland bernama Louis James Fraser. Dia datang ke sebuah kawasan berbukit kat Pahang dan menjumpai bijih timah. So dia bangunkan kawasan tu jadi tempat lepak orang-orang British dan dinamakan Bukit Fraser. Tapi pada tahun 1910 tiba-tiba Mr. Fraser ni hilang secara misteri. Kereta dia dijumpai tepi hutan, tapi dianya menghilang sampailah sekarang. Banglo dia, bisnes dia semua tertinggal macam tu je. So harta benda dia semua telah dijaga oleh Asan, pembantu dia yang setia, dan Asan ni bawa isteri dia Wati berpindah ke banglo Mr. Fraser ni. Tapi lepas tu beberapa kejadian pelik dan misteri mula berlaku. Isteri dia dah mula meracau dan macam ada sesuatu yang masih menghuni rumah tu. Seram dengar kan? So apa sebenarnya berlaku kat Mr. Fraser ni? Kalau korang nak tahu, korang boleh layan filem Misteri Fraser 1910, akan ditayangkan kat wayang 26 Jun ni. Okay, movie ni diinspirasikan dari kisah sebenar Mr. Fraser ni sendiri dan dilakonkan oleh Josiah Hogan, Siti Harissa, Amai Kamarudin, Isha Riana, Eri Putra. Dan kalau korang nak tahu, filem ni menang Audience Choice Winner di First Time Filmmaker Session Volume 4 Festival Live Off Pinewood Studio London. Diorang mengalahkan 26 buah negara yang bertanding dengan mendapat undian tertinggi. So 26 Jun ni Misteri Fraser akan terungkai selepas lebih 100 tahun di sinema berdekatan korang.